Kalau takkan nak guna Proton Emas 5 dengan saga baru sebab FOMO, better jangan beli. Ini 4 checklist wajib tahu untuk yang first time nak beli kereta. Yang pertama, tanya diri, kenapa nak beli kereta? Kalau takkan nak guna Proton Emas 5 dengan saga baru sebab FOMO, better jangan beli. Tapi kalau nak mudahkan ulang-alik pergi kerja sebab public transport tak ada, boleh teruskan. Yang kedua, ambil tahu hidden cost nak bela kereta. Kalau gaji pun baru 1,800, janganlah angkat S70. Sakit nak bayar sampai 7 ke 9 tahun nanti. Belum kira road tax insurance, bayar parking, maintenance dan repair dengan duit minyak. Pastikan anda simpan sikit gaji setiap bulan untuk mampu bela kereta. Yang ketiga, fikir balik. Anda sebenarnya mampu beli kereta baru atau used car? Anda kena tengok balik kos untuk beli, susut nilai, kos maintenance, renew insurance setiap tahun dan stability kereta tu. Kalau mampu beli used car, try cari yang bawah 5 tahun dulu untuk daily use. Paling penting, cari dulu alternatif lain sebelum beli kereta. Gunalah dulu public transport, e-hailing, carpooling atau bawa basikal dan jalan kaki. At least dengan duit yang anda dah jimat tu, boleh kumpul deposit tinggi sikit untuk beli kereta baru. Ansuran bulanan pun jadi rendah. Tag kawan atau family anda yang tengah survey kereta pertama supaya mereka pun tahu juga. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow Instagram.my kalau tak nak terlepas.